Ni apa hal ni, Ashraf? Ha? Mak Tok Ash telefon Pak Long bagi tahu kamu batalkan perkahwinan. Kenapa ni jadi macam ni? Ashraf ubah fikiran Pak Long. Buat fikiran apa? Jangan nak nipu Pak Long lah macam ni. Ni mesti ada benda ni. Cuba cerita. Terus terang dengan Pak Long, Ashraf. Hari tu kamu jumpa kawan kamu Pia tu kan? Ni mesti ada kena-mengena dengan dia ni. Dia... Ashraf. Kenapa? Kalau ada apa-apa, cerita dekat Pak Long. Kita selesai sama-sama. Dia ada HIV. Astaghfirullahaladzim. Ashraf tanya dia. Dengan siapa selepas Ashraf? Sebelum Ashraf? Dia cakap ramai sangat dia tak ingat. Dia boleh tak ingat. Ash, Mak Tok rasa kan lebih baik kau pergi jumpa Ashraf tu, bincang elok-elok. Tak nak. Orang datang nak kita, buat apa kita tak terhege? Mesti ada sebabnya. Ashraf tu sayang dengan kau. Kalau dia sayang Ash, dia akan bincang kalau ada masalah. Ini dia pergi macam tu je. Dia minta putus, dia belah. Ash ni buruk sangat ke Mak Tok? Sampai dia boleh berubah sekilip mata. Dah lah, sabar je lah. Tadi, Mak Tok jumpa dengan Ustaz. Kenapa Mak Tok jumpa Ustaz? Kesian dengan cucu aku tau. Semua orang dah tahu aib dia. Pengantin lelaki, batalkan majlis kahwin macam ni. Ya, saya tahu. Tapi dia sekarang ni tengah hadapi masalah. Dia tengah hadapi ujian sekarang ni. Ujian apa? Saya pun tak tahu macam mana nak mula. Tapi saya takut pula nanti kalau saya cerita, buka air pula. Kita ada benda ni sama-sama, ya? Tak apa, Ashraf. Mungkin dekat tempat tu positif. Kita pergi dekat tempat lain. Mana tahu negatif pula. Buat apa kena pergi tempat lain? Yelah, kita pergi dekat tempat lain. Kalau pemeriksaan dia ikut salah, silap. Keputusan dia negatif. Negatif? Sure. Sure. Tapi doktor, ada kemungkinan tak kalau dah kena HIV tapi belum dapat kesan dalam tu lah? Biasanya kita boleh kesan dalam masa 3 atau 4 minggu. Tapi kalau negatif juga, kita nasihatkan untuk buat selepas 90 hari selepas berlakunya hubungan tu. Tapi kalau dah 9 bulan? Kalau dah 9 bulan tak ada apa, Encik negatif HIV lah. Kenapalah jahil sangat Ashraf dulu? Kalau Ashraf dengan cakap Pak Long dari dulu lagi, semua ni takkan jadi. Tak apa. Setiap satu yang berlaku tu pasti ada sebab. Dah, satu perkara sekarang ni dah selesai. Satu lagi ni Ashraf kena selesaikan cepat-cepat. Apa dia? Alah, tanya pula. Macam tak tahu. Selesaikan cepat-cepat. Jom. Aku tak percaya. Aku tetap akan tunggu dekat sini sampai dia datang. Kau nak tunggu sampai bila? Ha? Sampai mati? Ya! Aku akan tunggu dia sampai hujung nafas aku. Betul ni apa yang aku cakap? Pakis. Mama ke mana? Mama kata Uncle Ashraf selalu tunggu. Tak pernah putus asa. Betul ni Uncle tak main-main.
Betul.